Awak ada rahsiakan apa-apa dari saya tak? Rahsia apa? Jangan nak cuba tipu saya lah, Pora. Apa semua ni? Patutlah awak tak bagi saya masuk bilik ini. Rupanya ini tempat saya mencari rezeki. Pora, kenapa ni? Kenapa? Aku nampak hantu. Dah, apa-apalah. Dah. Ni. Kejap lagi nak subuh ni. Kiblat dekat mana? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak apalah. Nanti aku tengok dekat apps je. Sekali kau pergi mandi, tenangkan diri kau dulu, lepas tu ambil wuduk. Nanti kita subuh berjemaah nanti. Dah, tak apa-apalah. Dah, cepat. Siapa tu? Kurang ajar. Kau ingat aku tahu kat kau ke? Abang, maafkan rumah saya ni. Ada orang nak uji sihir pada kita ni. Tapi jangan risau. Ingat pada Tuhan. Baca ayat pendinding tu, ya? Jom. Abang. Apa hajat kemari? Saya baru mula kerja. Lepas tu dekat tempat kerja saya tu ada orang sakit hati. Jadi saya datang sini nak minta pendinding. Dan awak? Saya... Dia teman saya sebab saya tak tahu nak datang sini macam mana. Tak apa. Saya siapkan dulu pendinding.